konsep tuan-tuan tanya boleh sampai ke Gaza tu bukan konsep flotilla. Flotilla ni konsep memecah kepungan, iaitu penyertaan orang awam dalam peperangan tanpa senjata, iaitu peperangan dengan jalan aman untuk menunjukkan kepada Israel bahawa masyarakat awam daripada 45 buah negara telah bersatu untuk pergi dan membantu orang Gaza. Apakah hukum rombongan Sumut Nusantara atau bantuan, sedangkan kita tahu dah tak boleh, musuh tak bagi, kalau kena tembak pun ada, dalam perjuangan atau usaha untuk membantu orang yang kesusahan, hukumnya mati pada jalan. Dalam salah satu tim saya ni kan, dia orang Brazil kan, tadi dia borak dengan saya. Dia cakap dengan saya, dia cakap dia ada 4 orang anak dia semua lelaki. So dia tunjuk wife dia. Lepas tu saya cakap lah, wife awak tahu ke, kamu tahu ke pasal mission ni? Cakap tahu, mission ni adalah mission risiko. Cakap dia kena bergerak. Umur dia dah 50 lebih tau. Dia kata dia kena bergerak. Dia kata kalau aku tak bergerak, apa yang aku akan jawab? Walaupun dia bukan agama Islam, tapi dia akan cakap apa yang aku nak jawab dengan Tuhan aku. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu. Saya cakap dekat dia, salah ke saya kalau saya tak berharap ini adalah pelayaran yang terakhir, pelayaran flotilla yang terakhir yang membawa peserta yang ketakutan, kebimbangan, yang tak tahu apa pengakhiran. Adakah kami ditahan, atau kami dipenjara, atau kami dibunuh. Orang biasa. Kalau mu tak boleh nak buat, mu doakan orang yang boleh buat. Okey, kita tak boleh nak hantar bantuan, jangan hantar bantuan, itu wajib. Orang lain ada nak hantar, jangan kita duk sibuk pula. Kita tukar doa agar mereka selamat.